Hey, what's up guys, bersama lagi saya Alan Cyper X. So video kali ni saya nak tunjuk dekat korang tempat tentera, tempat askar ada berdekatan dekat tempat rumah saya. Jadi saya nak pergi tengok. Okay guys, sebelum tu pastikan korang subscribe, mana yang belum subscribe, dan like video ni kalau korang suka dengan video ni. Dan mari kita mulakan. Saya ada jumpa tempat askar kat sini. Kita dah sampai. Ada pagar. No entry. Here they have a military base. Oh, kita dah sampai. Hai. Join my military base. Dia ajak saya pergi join military. Dia nak jadikan saya askar. Oh, kita ada army van. Ada kemah-kemah kat sini. Wah, kita akan masuk, kita review. Yo, banyaknya fasiliti dekat sini. Ni ada apa? Oh, ni belakang. Belakang, tak balik. Kita ada apa kat atas ni? Saya nak naik, nak review. Alamak, dah nak malam. Kita ada tempat senapang kat sini, machine gun. Haha. La. Okey, sini kat dalam dia punya office. Menarik. Ni tempat meeting room. Ada peta kat situ. Kita turun bawah, ada apa? Ada penjara. Ni tempat apa ni? Tempat apa ni, sembahyang ke? Okay, sini ada apa pula? Ni tempat macam parking lah guys. Betul ke? Dia ada tempat masuk kat sini. Betul lah ni. Ini tempat soal menyoal. Tempat saya akan siasat. Betul ke awak buat semua benda tu? Okay, ni bilik apa pula? Sini tempat ada kamera kat sini. Tempat saya boleh tengok dari sini. Tengok diorang tengah berbual apa. Jadi kita tengoklah pemandangan dekat sini. Saya nampak orang-orang kat luar. La. Sini ada apa je? Sini ada apa? No entry. Here they have a military base. Kita bersama dengan 6767. Okay guys, so sekarang saya dah jadi askar dekat sini. Saya dah join jadi military. Dan saya dah boleh jalan-jalan dengan rasa didi bangga. Okay guys, dekat belakang saya ni ada kenderaan untuk askar. Jadi saya nak bawa jalan-jalan. Okay, kita keluar dari sini. Lajunya. Jalan-jalan. La. Jalan. La. Nak isi minyak lah. Kita isi minyak dulu. Korang yang mana tengok ni jangan lupa subscribe. Okay, kita dah isi minyak. Dah settle. Nak beli makanan lah. Nak minum air apa? Kita minum air mineral. Hidup kena sihat. Saya nak makan dulu. Kita santai-santai. Dah kenyang. Jadi saya akan sambung jalan-jalan. Bro. Ada apa kat sini? Ya, saya dah jadi askar. Saya bersama dengan 6767. Bro. Tapi kenapa rambut dia panjang? Rambut saya ni betul-betul nampak askar. Wow.
Baiklah korang, saya nak sambung jalan-jalan. Brum, brum. Ada apa kat situ? Ada kapal lah. Tak boleh jadi ni. Kita kena selamatkan kawasan sini. Mana tahu ada penceroboh. Tak ada orang. Tapi kapal dia cantik lah. Mesti orang kaya. Tak ada orang lah guys. Hari pun dah nak cerah. Tak ada orang kat sini. Jadi saya nak sambung perjalanan saya lagi. Oh, itu kawan saya. Saya kena ikut dia. Saya kena follow dia. Ya, jadi askar ni bukanlah benda yang senang. Tak semua orang mampu buat macam mana kita orang buat untuk menyelamatkan negara. Jom, kita jalan-jalan. Ada apa kat sini? You guys, do you want a baby come to the daycare? Yo, apa benda ni wey? Jadi ni ada kawan baru yang masuk tentera. Jadi apa nama dia? Nama dia Ethan. Where is military? Follow saya. Naik military. Dia tanya tempat dia kat mana. Tapi macam mana dia join? Dia mesti dari tempat lain. Okey, kita dah sampai. Ya, kita dah ada kawan-kawan kita kat sini. You want the base, you build a new base. Oh, dia cakap kalau kita nak tambah baik dekat tempat ni, kita boleh bina. Okey, kita bersama dengan 6-7 dengan Ethan. Jadi dah ada 5 orang kat sini. Jadi kita nak buat apa kat sini lagi? You build like this home small home camp. Kita nak letak apa? Apa-apa pun saya nak makan dulu. Nyam, sedapnya. Okay guys, saya nak letak kereta saya dekat dalam ni. Kita parking dalam. Okay, settle. Tuan, lepas ni kita nak buat apa tuan? Dia diam lah. Inilah dia, kereta kebal saya. Lepas tu kita tembak. Kita letak dekat sini kereta kebal kita. Kita susun. Okay, saya letak kat sini biar cantik sikit. Okay lah guys, itu saja pada video kali ini. Saya harap korang enjoy tengok video ni. Pastikan korang like, komen dan subscribe mana yang korang belum subscribe. Dan pastikan korang komen kalau korang ada game apa-apa ataupun plan apa-apa dekat Brookhaven ni untuk saya main. So pastikan korang subscribe untuk nampak video saya akan datang. Okay, bye bye.